kita di Finas sentiasa menyokong dan menghargai usaha-usaha untuk mencari dan mengangkat karyawan-karyawan muda, terutamanya bakat-bakat baru dalam bidang industri kandungan kreatif, khususnya perfilman lah. Dan kita tahu bakat-bakat muda ni kalau dia nak diberi peluang untuk menerbitkan terus filem, rasanya agak sukar lah kan, sebab ada pengalaman dan sebagainya. Justru itu melalui usaha berterusan Finas untuk mengadakan kerjasama dengan pihak pengatur festival seperti C-Shot, MIFest dan sebagainya adalah untuk kita mencongkil bakat-bakat muda yang mungkin boleh diterjemahkan melalui hasil karya mereka dengan karya-karya filem pendek, dokumentari pendek. Dan kita lihat saban tahun bila kita menganjurkan kolaborasi sebegini, kita akan dapat mencungkil bakat-bakat baru. Dan bakat-bakat ini juga akan diketengahkan dari masa ke semasa lah oleh pihak Finas melalui program-program yang diadakan, terutamanya program-program yang melibatkan dana dan juga latihan yang kita akan jalankan secara berperingkat. Pada tahun ini, tahun lepas dan tahun depan ialah untuk membagikan peluang dan satu platform untuk anak-anak muda filmmaker di Malaysia. Itu yang objektif kita lah. Jadi ada ruang, ada space. So, kita berterima kasih dengan JSC memberikan kita ruang tempat screening mereka. So it's a first. So it's really, imagine ya kalau you muda, university, baru keluar universiti ataupun dah berapa lama keluar, tiba-tiba dia tengok you punya short film on the big screen ya. It will be, I think, fantastic lah for them. Memberikan inspirasi untuk mereka dan hopefully push them further. Yeah. Anjuran C-Shots ini saya rasa dia amat penting, especially untuk pengarah muda. Dan bukan saya saja, ramai orang percaya bahawa one of the best ways nak mula dalam dunia perfilman adalah untuk nak master macam mana nak buat short film. Ya, saya rasa itu satu cabaran. Kalau you boleh bercerita dengan, cerita dengan baiknya dalam 10 minit, 15 minit, setengah jam short film, saya rasa kalau awak ambil cabaran itu dan and you do well, the next step memang yes, you work on your feature. Tapi ya, syabas untuk C-Shots. Ini adalah tahun ke-9 dan dari apa yang kita dah nampak, banyak yang kita boleh nampak filmmaker yang successful yang bermula dari C-Shots ini. So tahniah pada semua yang bekerja keras untuk C-Shots, continue and well done.